tajuk tak ada masalah. Bolehkah berboge di depan hiasan dinding yang ada ayat Quran dan di dalam bilik? Mana dia ni? Tak ada kerja ke apa? Baik, dalam bilik dia tu ada ayat kursi, baguslah ayat kursi dah. Pada duduk letak gambar-gambar penyanyi, gambar pemain bola, tak payahlah tu. Minat bola tak apa, tak asal letak gambar-gambar dalam bilik. Minat penyanyi, pasal apa? Sedap ngak lagu dia, suara dia pun sedap, macam katok suara dia. Janganlah siapa ubur-ubur gambar gitu dah. Kalau penyanyi Islam boleh tahan kira, nak bukan Islam. Jadi dia letak ayat kursi, Al-Fatihah, Kulhu dan sebagainya. Tak. Kemudian dia nak tanya, nak berboge depan ayat tu. Orang tanya, sebab apa yang lagi telanjang depan ayat? Dah dalam bilik, kadang-kadang nak buang seluar, kadang-kadang nak balik nak mandi. Takkan nak mandi tak boleh buka seluar, mandi dengan seluar. Nak buka seluar ada ayat Quran, jadi dia mari muskil. Haram ke tak? Jawabnya tak haram. Kerana aurat ini artinya anggota yang haram kita dedahkan kepada manusia yang haram lihat. Lain pada tu tidak apa, tak masalah. Kita dedahkan aurat kepada binatang, tak haram. Dia telanjang, dia masuk dalam kandang kucing, tak ada masalah. Kan, kucing ada 3-4 ekor, dia telanjang jalan, kucing tengok. Tak haram. Pasal apa? Makna tutup aurat bukan daripada hayawan, daripada manusia, bukan daripada ayat Quran, bukan daripada tudang seumpamanya. Bahkan telanjang dalam masjid tidak haram kalau tak ada orang. Faham? Hukumnya makruh. Faham? Makruh. Bukan buka aurat, telanjang seru. Panas sangat, dia jaga masjid. Atau dia terkunci dalam masjid. Orang ingat ke dia balik dah? Tu imam. Jadi bila orang kunci semua masjid, dia tak boleh balik. Handset habis dah, prepaid. Jadi dia tidur, blackout pula panas. Tu imam pun pelanjang tidur. Tidak haram. Faham? Ni bukan saya memandang-mandang, ulama sebut. Sunat tutup aurat dalam masjid, bukan wajib. Kalau tak ada orang. Kalau ada orang wajib tutup aurat. Jadi wajib tutup aurat kerana dalam masjid atau kerana ada orang.